Kumpul mainan, kumpul kenangan. Selamat datang ke video SM Collector bersama saya, Amir Zuhair. Oh, rupanya ada banyak lagi kad yang aku tak ada. Seronok juga kalau aku dapat complete satu set. Tapi tak ada bajet lah nak beli pack baru. Ke ada? Hey, macam mana duit aku boleh bertukar jadi pack Technobreaker ni? Masin mula aku ni. Finally, dengan semua pack Technobreaker ni, complete koleksi aku. Okey, ini dia pack Technobreaker pertama kita. Dapat juga kan akhirnya. Adakah kita akan dapat kad manis-manis? Make sure hati-hati kalau guna gunting, takut terpotong kad tu. Okey, untuk kad pertama kita dapat kad Grade B Boboiboy Gempa HP 140 Attack 100. Efek kad ini adalah efek kad lawan tidak berkesan. Kad yang seterusnya adalah kad Grade B Fang HP 80 Attack 40. Efek kad ini adalah automatik menang jika kalah dalam osom yang pertama. Next, kita dapat kad Grade B Boboiboy Duri HP 100 Attack 80. Efek kad ini adalah pilih satu kad dari zon kalah dan letakkan di tangan. Seterusnya, kita dapat kad Grade B Tokang HP 100 Attack 20. Efek kad ini adalah tiru attack kad lawan. Next, kita dapat kad Grade B Gopal HP 100 Attack 80. Efek kad ini adalah tukarkan kad ini dengan kuali dari deck jika seri dalam osom dan aktifkan efeknya. And kad yang terakhir, kita dapat special card Grade A Konco Rangers HP 200 Attack 100. Efek kad ini adalah attack tambah 20 untuk setiap kad di zon kalah. Okey, ini adalah pack Technobreaker kedua. Make sure hati-hati masa gunting pack kad ya. Takut terpotong juga kad tu, ya Allah, sayang. Kad apa yang bakal kita dapat? Mari kita lihat. Okey, untuk kad pertama kita dapat kad Grade B Inkasa HP 100 Attack 60. Kuasa kad ini adalah HP tolak 60 pada kad lawan. Kad yang seterusnya, kita dapat kad Grade B Yaya HP 60 Attack 80. Efek dia adalah serangan pertama kad lawan terkena pada diri sendiri. Next, kita dapat kad sokongan Cocoon Bot. Dan efek kad ini adalah tukarkan kad di zon aktif dengan kad Maharaja Ramos Final Form dari deck dan aktifkan efeknya. Kad seterusnya, kita dapat kad sokongan Mami Balut. Efek kad ini adalah ambil dua kad dari bahagian atas deck dan letakkan di tangan. Next, kita dapat kad Grade B Boboiboy Halilintar HP 140 Attack 120. Efek dia, jika menang oso pertama, ambil kad Boboiboy Solar dari deck dan letakkan di tangan. Seterusnya, kita dapat special card Grade A Boboiboy Genta HP 240 Attack 40. Efek kad ini adalah attack bertambah 160 setiap kali kalah dalam osom. So, untuk pack terakhir Technobreaker kita, ini adalah dua pack yang sama tetapi kita dapat special rarity card yang berbeza. Mari kita lihat kad apa yang bakal kita dapat. Untuk kad pertama, kita dapat kad sokongan Ochobot dan efek dia adalah pilih satu kad dari tangan pihak lawan dan tukarkan dengan kad di zon aktif pihak lawan. Next, kita dapat kad Grade B Roborigami HP 140 Attack 100. Efek kad ini adalah pilih satu kad dari zon kalah dan letakkan di tangan. Seterusnya, kita dapat kad Grade C Ying HP dan attack dia adalah 60. Kuasa kad ini adalah efek kad lawan tidak berkesan. Next, kita dapat kad Grade B Boboiboy Taufan HP 140 Attack 100.
Efek kad ini adalah semua kad dari tangan pihak lawan dimasukkan semula ke dalam deck. Seterusnya, kita dapat kad Grade B, Influenzo, HP 80, Attack 100. Efek dia adalah serangan pihak lawan terkena pada diri sendiri setiap kali seri dalam osom. Untuk kad yang terakhir, kita dapat Special Card Grade A, Rosaksa, HP 200, Attack 180. Efek kad ini adalah HP tambah 20 untuk setiap kad sokongan yang pernah digunakan kedua-dua pemain. Memang cantik print dia. Untuk pack yang seterusnya, kita akan dapat semua kad yang sama kecuali kad yang terakhir. Kad yang kita dapat adalah Ochobot, Roborigami, Ring, Boboiboy Taufan, Influenzo, dan akhir sekali kita dapat Golden Special Print Grade AR, Rosaksa. Efek dan stats kad ini adalah sama dengan kad Rosaksa sebelum ini, tapi visual dan print texture kad ini adalah berbeza. Memang estetik betul design kad ni. Okey, itu saja kad yang kita dapat untuk hari ini. Kepada sesiapa yang nak Monster Galaxy Card Pack Techno Breaker ni, anda boleh dapatkan secara online ataupun di kedai-kedai seperti 7-Eleven yang berhampiran. Ingat ya, jangan jalan tidak tengok jalan.